Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada Grup 24 ingin membentangkan negotiation skill. Saya Muhammad Khairul Anwar bin Ghazali. Saya Muhammad Taufik bin Abdul Jaafar. Saya Suraidah binti Sudirman. Saya Nuriza binti Esa Ramadai. Saya Muhammad Arif Azami bin Muhammad Bali. Saya Wan Ismail bin Muhammad Asidi. Hai, nama saya Muhammad Arif Azami. Saya memegang watak Jimmy. Hai, saya Izan memegang watak sebagai Izzy. Hai, saya Wan Ismail memegang watak sebagai Ben. Hai, saya Suraidah memegang watak sebagai Puan Su. Hai, saya Taufik memegang watak sebagai Pakcik Taufik. Hai, saya pula Anwar memegang watak sebagai kawan baik Pakcik Taufik. Saya ingin menceritakan tentang satu pasangan iaitu Izzy dan Jimmy yang sedang mencari wedding planner yang terbaik untuk majlis perkahwinan mereka. Namun, terdapat beberapa pilihan yang harus dipilih oleh pasangan ini. Terdapat 3 pilihan yang harus dipilih oleh pasangan ini. Wedding planner manakah yang menjadi pilihan pasangan ini? Mari kita saksikan. Kita orang dah lock planner. Nama dia Puan Su. Baik gila orangnya. Hah? Puan Su? Aku dengar dia okey tu, tapi harga dia mahal sikit Biasalah Dan. Survey dia memang TikTok. So aku rasa berbaloi lah. Tapi kenapa kau tak ambil yang aku suggest hari tu dah? Kawan aku kahwin dengan dia cantik tu. Dia punya planner. Harga pun jauh beza. Berbaloi sikit. Nampak? Ada tu? Sekejap. Tunjuk. Ni. Tengok ni. Grand tu. Banyak bunga lighting pun masih konsep. Cantik ke? Kalau kau try ni kau okey kat tu. Tapi itulah. Bukan style Izzy tu. Dia tak suka mati logo. Mi, fikir logik Mi. Beza berapa ribu tu. Planner tu planner je. Benda boleh jimat. Dah. Tapi Mi, Tapi Dan, duit boleh cari. Tapi kalau aku stres pada hari bagi aku, memang rugi besar je. kalau macam gitu okey Mi. Aku bagi point je. Janjikan happy aku sokong. Tak apa lah, kau datang je wedding aku nanti. Kau tengok je hasil dia macam mana. Kalau kau tak puas hati, aku bagi kau nasi minyak 2 bungkus ekstra bro. Okay, easy Jimmy. So ini dia package yang kita ada. Kita ada bagi package, kita ada bagi 3 pilihan. Basic, premium dengan exclusive, sparkle with diamond, sparkle with love. Wow, Diamond Sparkle with Love. Bunyi macam kena jual emas je. Kalau harga pun sparkling, baik kita pilih basic je. Tak. Jangan risau. Yang diamond tu, dia ada photo booth, live band, 3 tayar kek kahwin dan bridal makeup dari Mua Viral TikTok. Oh, Mua TikTok. Dia ada buat soft glam full coverage tak? Dia boleh buat semua look, tapi special untuk package ni, dia bagi makeup filter real life. Kalau macam tu saya pun nak makeup juga. Casual je. Macam abang Sador tapi suci. Kalau ambil premium, you all boleh dapat hall, pelamin, catering dan MC. Tapi kalau ambil eksklusif, kita boleh tambah fireworks masa potong kek. So, korang boleh buat slow-mo untuk reels IG. Tapi bajet saya, awak rasa macam mana? Tak apalah, tak kisah pun mana-mana pun. Asalkan awak happy. Tapi kalau diamond, dompet saya pun nipis. Okey, kalau macam tu kita ambil premium. Tapi saya nak upgrade pelamin tu boleh? Boleh sangat. Nego ni rezeki. Yang penting raja sehari kita happy. Assalamualaikum. Nak buat apa ni? Waalaikumsalam. Pakcik David duduklah. Ni Izzy tengah tengok-tengok planner untuk kahwin nanti. Oh, pakcik ada kawan. Event planner juga. Oh, Orang lama dalam bidang tu. Trusted. ya ke pakcik? Tapi sebenarnya kita orang dah jumpa dah dengan event planner yang kita orang berkenan. Tapi kawan pakcik ni, dia handle majlis datuk-datuk. Majlis besar-besar. Lepas tu, harga pun boleh runding. Kalau nak, pakcik boleh call terus.
Terima kasihlah pakcik. Kita orang appreciate sangat cadangan pakcik tu. Tapi kita dah jumpa dengan orang yang dah ngam dengan kita orang punya style. Tapi apa kata pakcik bagi nombor dia? Mana tahu kita boleh consider dulu dia punya planner. Ha, bagus tu. Nanti pakcik WhatsApp dia. Hello, Assalamualaikum. Cik Izzy ya? Ni saya Anwar. Saya kawan lama Pakcik Taufik. Dia ada forward nombor Izzy kat saya. Waalaikumsalam. Ya, saya Izzy. Oh ya, pakcik ada bagi tahu tentang Cik Anwar. Saya dengar Izzy tengah cari wedding planner. Betul ke? Dan pakcik kata Izzy telah hampir lock dengan orang lainnya. Tapi saya yakin kita boleh buat lebih baik dari segi harga dan servis. Betul, saya dan tunang saya dah jumpa planner yang kami rasa sangat kena dengan cita rasa kami, dengan style yang kami nak. Tapi terima kasihlah atas minat encik. Okey, tapi saya boleh tawar harga. Bajet Izzy berapa? Macam saya dah berpengalaman lebih 10 tahun handle majlis, datuk-datuk dan kawan-kawan saya yang lain. Saya akan bagi harga diskaun yang terbaik untuk encik. Kita akan runding sampai jadi. Saya sangat hargai niat baik encik. Tapi bagi saya bukan soal harga saja. Kami dah jumpa dah dengan planner yang buat kami rasa selesa, cita rasa yang kami rasa ngam dengan kami. Chemistry tu yang susah nak cari sebenarnya encik. Tapi kalau saya boleh beat harga tu, saya percaya setiap planner ada kekuatan masing-masing. Tapi untuk majlis kami, kami lebih yakin dengan pilihan yang kami dah buat. Saya doakan yang terbaiklah untuk perniagaan encik. Dan saya ucap terima kasih sangat sebab sudi untuk ambil masa call kami. okey, kalau begitu tak apalah cik. Saya doakan yang terbaik untuk cik dan selamat pengantin baru. Semoga dipermudah keterusan cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Anwar. Hello Izzy. Ingat kamu nak call tadi. Macam dia cakap ke dengan Encik Noah? Cakap. Assalamualaikum pakcik. Ya, Izzy dah call dah semalam. Kami pula lama juga dengan Encik Anwar tu. Memang sangat profesional, sangat pengalaman. Pakcik dah cakap hari tu. Dia memang uruskan majlis besar-besar. So sekarang ni jadi tak ambil dia. Sebenarnya tu yang Izzy nak cakap. Izzy dengan Jimmy dah bincang panjang dah lepas call tu. Kita rasa Encik Anwar ni tak sesuai sangat dengan konsep yang kita orang cari. Tapi dia okey kan masa cakap dengan kamu kan? Pakcik, dia punya planner ni memang best, memang bagus. Tapi dia punya gaya tu macam grand and traditional. So macam kita orang kan suka intimate dia tu. Nanti kalau dia ada minggu-minggu ke, nanti memang dia akan suggest ke Encik Anwar tu untuk jadi dia punya wedding planner. Betul-betul. Okey, InsyaAllah. Terima kasih Pakcik Taufik. Bye. Baiklah, it's okay. Pakcik faham. Asalkan korang bahagia, Pakcik sokong semuanya. Tapi jangan lupa tau, jemput dia pergi majlis korang. Bro, aku dah nego dengan planner tu. Murah gila. Kau try consider balik suruh Wazir. Tak jadi ni. Kena call dia ni.
Jimmy. Hello Mi. Hello. Kau pergi jumpa planner tu? Aku pergilah. Aku tolong kau nego beza 5k tu. Dan aku tak minta pun. Ni bukan beli kereta. Ni perkahwinan aku dengan Izzy. Tapi aku nak tolong je. Dan. Dengar sini. Aku tahu niat kau baik. Tapi apa-apa pun jadi sekalipun, kau kena bagi tahu aku dulu. Okay? Kita nak cari, bukan nak cari yang murah je, tapi cari yang faham hati. Oh Mi, aku sangka pula biasa. Tak ada apa lah Dan. Aku okey je. Tak apa, tapi biar aku dengan Izzy yang buat keputusan sendiri. Tapi nanti kau datang wedding aku, kau makan yang paling banyak kat aku. Dan Mi, duduk dulu Mi. Sihat Dan? Sihat. Yang aku jumpa ni, kita jumpa ni macam ada benda besar aku nak share aku. Ya Mi, aku tahu kan dah nak lock dengan Puan Su kan. Tapi aku rasa rugi kalau kau tak tengok option ni. Kau selagi aku tak tengok planner kau, selagi tu lah kau tak perhati ni. Bukan tak perhati Mi, aku cuma rasa rugi. So aku jumpa Mana? Cik Mira hari tu. Dia breakdown bajet dia bagi ni. Mana? Kau tengok. Pelamin full setup, set meja beradak apa semua kan. Sekali semua ni baru 11,500. Compare dengan Puan Su yang korang cakap offer 17,000, 8,000 kan. Beza lebih kurang 6,000 tu Mi. Tu dah cukup untuk catering satu meja VIP Mi. Sekejap. Tapi kan, aku tak nafikan kan, benda ni memang menarik. Tapi dia ada tanya Izzy suka warna apa, woodboard ke sentimental item nak include. Nah, benda tu boleh bincang ni bila booking confirm. Tapi kau tahu tak, masa Puan Su tu jumpa kita orang kan, dia siap tanya pasal lagu First Dance tu tak, bla 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 apa semua kan. Dia tu bukan jual package tau, tapi dia jual pengalaman. Tapi Mi, beza 6,000 tu. Ji, kalau rasa beza tu buat kita orang ni kurang special, aku reda bayar lebih tu. Kali ni tu kena faham aku tau, kita orang bukan sekadar cantik dan murah je. Aku cuma tolong je Mi. Tapi aku tak nak jadi punca korang keliru. Ya dah, aku agak semua ni. Tapi serius, aku boleh pilih jalan aku sendiri. Tiga-tiga ada benda yang best, tapi semua buat saya pening. Tak apa, take it slow. Kita tengok satu-satu, okey? Okey, ni pilihan Pakcik Taufik. Ni pakcik saya suggest hari tu. Dia kata dah banyak buat majlis kampung trusted. Tapi masa kita jumpa dia hari tu, dia macam push style dia sendiri pula. Ya, tapi masa kita badai dia Pastor Garden itu pun, dia terus tukar topik ke Merah Merun ke Good. Memang dia niat baik, tapi saya rasa macam majlis orang lain, bukan majlis kita. Ini yang planner 2. Ini dari yang dia ni punya pilihan tau. Harga memang power. Total semua 11,500. Jauh beza dari yang lain. Structure okey, tapi saya tengok IG dia hari tu kan, semua dekor dia macam copy paste orang-orang lain punya je. Macam tak ada sentuhan peribadi daripada dia punya planner. True. Bila I tanya pasal mood board, dia kata boleh bincang lepas booking. Tu yang buat saya rasa kita ni macam customer biasa je, bukan pasangan yang ada impian. Awak tengok Puan Su. Dari semua yang kita jumpa kan, dia satu-satunya yang tanya tentang kisah kita. Dia ingat favourite bunga saya. Dia juga buat kita, dia yang rasa excited untuk kita punya majlis. Tapi itulah Puan Su punya harga tu paling tinggi tau. Ada yang 17,800 untuk full package. Tapi dia breakdown semua. Siap ada pelaminan custom, deco ikut love story and team coordination 5 orang. Tapi I rasa benda paling mahal dalam planner dia ni adalah Sasana. So kita pilih Puan Su. Okay. Ji, aku cakap kau nak Tapi saya rasa macam majlis orang lain, bukan majlis kita.
macam Abang Salor tapi suci. Situ je. Kau sambunglah dialog kau. Kalau kau tak puas hati, aku bagi kau nasi minyak 2 bungkus extra bro. Dah ada action kan?